Guys, juga. kau punya kita tak isi lagi macam mana? Cuma usually Kita dah sampai. Kita dah dekat Melaka. nanti aku send clip akhir. Macam apa kan? Hi, see you next year. See you next year. This is me a year before. Sebab release next year kan. Hey guys, kita orang dekat That's it. Guys, so we're at Melaka. Wow. Yay, So kita akan memanjat. Kita akan pergi ke church St. Paul's. So jom kita panjat lah. Mulakan ekspedisi bertapak guys. Melaka. So sekarang kita dekat Melaka. Lihat, Portugis sudah tiba. Tuh. So yeah, Welcome to Melaka. Melaka, let's go. So kita orang dekat ni lah, first page buku tak sejarah. Kita di Bukit Melaka. Tunjuk tak payah buat thumbnail. Bukit Melaka. Nakib nak tengoklah benda ni depan mata. Yo, weh, Alhamdulillah. Aku sama ni lah. hijab tertutup. Terrealisasi lah impiannya. Aku cakap aku nak tengok benda ni lah. Ya. Aku rasa aku nak tengok. So guys, kita orang on the way ke Pantai Klebang. Lagu ya Klebang. Kita orang sampai Klebang. Kat Klebang. Pantai. Sekarang pukul berapa? So kita nak beli Keria Gula Melaka. Kita nak beli coconut shake. Coconut apa? Shake. Weh, Ipan. Coconut water. Coconut water. Guys, we got our Guys, we got our Korea. Kena water. Yes, Keria Gula Melaka. Guys, we got our coconut shake. How that? So good. Coconut water. Coconut water. Guys, so kita orang nak beli barang untuk masak-masak. Staycation. Kita nak cari buah kan? Kita dah jom. Lambat lari. Kamu tak boleh. Kita tahu nak masak-masak. Yeay. Nanti kita ngelak beli ada marinade je. Macam ni kalau tak jadi juga tak tahu nak cakap apa lah. Jadi mana dia punya tongs? Main goreng ke? Kita beli ayam. Kita beli daging juga untuk buat steak. Lepas tu bila dia punya sini kat sini. Let's go. So if we can get rosemary pun boleh. So ya, kita orang dah beli barang-barang Diam. untuk masak-masak. Kau kena cakap. Kita nak cari butter. Butter. What? Butter. So ya, let's go. Kita nak cari barang-barang nak buat air pula. Kita bercita-cita tinggi macam-macam nak buat. See, that's sure. So kita orang cari asam boy. Guys. Kita mencari asam boy dekat Aeon. Itu kan sambal je. Asam boy dah kejut lah kot. So sorry lah salah angle. Kita nak cari asam boy. Macam kita nak beli ni. Kita nak cari limit kita orang 100. So dah 130 sen. Ya, 30 sen punya. Saya nak scan QR. You scan first. Okay, and then ke lebih Ya. Please scan this QR at SCO. SCO what? Self. Oh, self check out. Kita bayar. member ada? Tak ada. Betul ke? Betul ke? Mana betul ke? I think Takut. buat menu je lah. Kita tanya abang tu. Buat menu je lah. Satu scan. Tak payah sangat. Terang macam mana? Dia ni macam tak payah. Kamu tak ada? Ha. Awak betul. Hand scan tu. Hand scan tu. Oh betul lah. Boleh. Dah lah. Oh dah. Okay lah. Oh. Guys, so kita dah beli
Banyak juga kita beli. Mana ni kuat? So the total of RM100 lah. Tak. Mana kan kalau ada convenience store bawah tu, kalau ada lah. Sila. Ya Allah, kau Blackpink ke? Blackpink jalan berempat. Now kita orang nak check in. My gosh, Woi, kata ada, woi. this is so good. This is Like so way better than last time. Look at that, we got the arcade. Dah duduk sorak dia dah member pula tak. Yelah, nanti kan malam berisik-bisik pula. My god. Memang salah satu lah. Like literally love it. Yelah. Takut saya. Oh my gosh, besar chairman, I love it. Weh, nampak clear. Weh, dekat dengan rumah best. ni lah. Weh, dekat dengan Kepang. Oh my gosh, coconut shake. Betul. Korang jangan buat tingkap tau. Nugget tu. Nugget? Nugget. Betul. Oh my gosh. Okay, Jack, kita buat house tour. You want a house tour? Oh my gosh, okay. So, look at our house. So, kita orang ada, ni kita orang punya bahagian-bahagian ni lah. Oh my gosh, ni kita ada arcade. Ni bahagian pantry, kita ada yang penting ada beralam ni lah untuk kita orang buat content. This is so long. Kita ada benda ni kan? What? Yang sini. Oh my god. Ini aku tak naik siap. My gosh, ini family room lah. Nanti Ipan dengan siapa? My gosh, Billy hidup. My gosh, best je. Rumah dia like sangat milik. Oh my gosh, kita masak kat sini. Tanya sekolah. Ya. Share. Ih, mana ada? Kau tak share lah? Tak lah. Oh, tak share. Oh, share. Mana ada? Ya, ada pintu. Ni mana tapi pintu tak boleh buka. Oh ya. Tak, cuba tengok. Kena air. Berjumpa tak? Kita rasa jumpa. Hai. Ya, betul. Weh, aku boleh buka. Tak ada kunci lagi sini. So like literally memang tengah ni lah. Terbongkang. Astagfirullah. Bodoh. Diorang tanya macam dayang beneran ni agaknya. Apa? Dayang beneran. Dayah? Dayang. Dayang tidak. Macam mana? Macam mana tak? Beneran. Yelah. Beneran. Tak tahulah kita tanya je macam mana. Lepas tu? Bodoh lah. Tak tahulah buatlah bunyi pelik-pelik lah. Dua. Good morning. Lagi toilet. So kita orang cari sarapan, sarap. Good morning guys. Kita orang beli makanan. Yang penting nasi biryani ayam merah lah. Ya, semestinya lah. Aku nak beli, nak pilih air, nak pakai apa? Bunda Bunda? Bunda Kita orang dah balik. Hai. Inilah kita orang beli nasi Terima kasih, biryani Firdaus. selam. Kau Firdaus. Siapa nama betul dia? Dia je yang tahu Kak Liza suka makan. Syaklah nasi biryani. Lepas tu Iko makan Maggi. Ramen, sorry. Ramen bro. Yeah. And then I got this salmon mentai heart onigiri dengan Milo. Tenaga untuk melangkah jauh. Saya beli ais manis latte dekat dalam freezer. Of course lah. Milo Ni, kau macam tu ni. Milo basketball tu Milo badminton.
Basketball. Hey guys, so kita orang prepare untuk kita orang punya content. So stay tuned for our content. Oh my gosh, it's gonna be lit. So yeah, kita orang buat content masuk case. But this is all the things. No, payah. because we're gonna toast it. Okay. Inside. So yeah, Sure, but kita orang punya makanan. Yeah! Oh my god. macam banyak gila Yup. macam challenges yang kita been to. Nampak? Behind the scene. You wait, guys. Ya, yeah, seperti kita orang berjaya siap masak dan siap kemas. Ya, 1 Yup. jam tau. 1 jam. You spend up 1 hour. Ya. Day 2. Let's go. Day 2 di petang-petang hari lah. It's not tengah hari lah. So, kita ada benda nak buat lah. Guys, let's start our date. Ai kelapa. Ai kelapa. Ai kelapa. Kita ada dapat kita bagi gula belaka. Yang penting yang viral lah Korea gula belaka antarabangsa. Haji Jalil. Antarabangsa guys. Ya antarabangsa. Sekarang panas pula kita orang dapat. So 20. We'll see. Kita beli 20 Kita beli 20. 20. Like yes. Tapi panas-panas. Nanti kan nak makan sekarang melocot mulut. So kejap lagi stay tune. Korea gula belaka ni sedap. Kita makan panas-panas. Ya Allah, sedap nak mampu. Sedap gila. Dah sampai Angkor Melaka. Look at that. Kita ada dekat theater. This is like 360 theater. Give me 40. So nanti dia akan berpusing. Oh, yes, Oh my god. Not bad. Can't wait. Ambil gambar bro. Gambar. Asal tadi kau ambil gambar video je? Asal kau ambil gambar buruk? So kita orang dekat Angkor Melaka. Angkor. Just like berhabis theater and then kita orang ambil gambar. Anything? Negara theater is good. Okay lah. Kau nak apa? So guys, kita akan pergi ke Jonker Street untuk jumpa Apa? Nak melantak dulu. Ya, sebab kita orang Tapi nak melantak dulu. Aku bet Korea yang kita orang beli tadi masih panas. Now we're at Jonker Street. Kita pula macam setiap kali angkat Jalan hang je pak. dekat Jonker Street, dekat ni. So kita orang tengah terbongkar lah. So guys, kita orang dah hari akhir, kita orang dah kemas-kemas, kita orang dah get ready untuk bergerak. I'm gonna mess this Airbnb. Ya, nampak nak kita tengah mengemas lah. So yeah. So hey guys, kita orang dah check out. So lagi sarapan and then pulang ke tanah air, tanah merbak.
JB. Yeah. Boleh. Okay guys, so we're gonna practice our rich laugh. Laugh. Okay. Okay, who wanna go first? Okay, fine. Ya. Itu dah. Itu. Oh, salah. Aku very happy. Okay, kita buat Malaysia punya. Aku ingat. Aku nak pakai dia punya lagi terus. Semua hari kini harus berkali sehari. Semua hari kini harus. So kita orang dah sampai rumah aku. Dah hantar aku. See you next year. Bye. See you next year. Thank you for watching guys. Sampai next year pun. Yalah. Bye bye. Tiga selat di negeri ni. Selat. Bye bye. Buka lagi tu.